Semua orang macam ni, kerja penat, balik kerja dah penat kan. So kita nak buat perubahan dalam hidup ni, bila kita nak berfikir tu, dia akan jadi kosong tau sebab penat sangat. So dekat sini, siapa macam tu boleh tekan pula, boleh tulis di ruangan komen saya. Disebabkan benda tu, kita akan jadi tangguh setiap hari, esok, lusa, lalah. Satu pun tak jadi. Sebenarnya bukan sebab kita malas nak berubah, tapi kita cuma tak ada sistem dan tak ada guidance. Sampai satu hari saya sedar lah. Saya tengok gaji saya sama. Dan kerja saya ni semua orang boleh buat. So benda apa yang orang tak boleh buat? So dekat situ saya berfikir konten. Dan lagi satu jawatan yang di mana bukan semua orang boleh buat. Kita kena cari jawatan tu. Dan juga side income yang macam ni. Side income macam ni bukan semua orang boleh buat. Okey, saya perhatilah. Ramai boleh buat. Okey, ramai boleh buat tapi dia tak boleh konsisten. Dia tak boleh konsisten, memang tak berjaya. So masalah sebenar bukan malas pun, dia cuma tak ada sistem. Jadi saya boleh simplifykan dan permudahkan semua orang macam mana nak konsisten nak buat konten macam ni. So boleh tengok dekat bio, saya ada tinggalkan ebook cara konsisten tanpa perlu jadi rajin pun. Kalau berminat, download di sana, okey? Free saja. Ebook tu free.